Malaysia, sebuah negara merdeka dan berdaulat yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Di bawah pemerintahan Raja Berperlembagaan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai Ketua Negara. Parlimen adalah institusi terunggul di dalam sesebuah negara yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Ia badan penggubal undang-undang yang terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sebagai badan perundangan yang menjadi simbol penting kepada sistem demokrasi negara, Parlimen Malaysia telah berjaya mencapai matlamat serta berfungsi dengan jayanya. Malaysia meneruskan legasi kedaulatan pemerintahan beraja dengan penggiliran pelantikan Yang di-Pertuan Agong di kalangan raja daripada 9 buah negeri untuk tempoh 5 tahun. Sehingga kini, seramai 14 Yang di-Pertuan Agong telah ditabalkan. Malaysia melakar sejarah tersendiri dengan terbenanya bangunan Kompleks Parlimen yang dirasmikan pada 2 November 1963 oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail. Tanggal 20 Februari 1971, Malaysia mencatat satu lagi peristiwa bersejarah dengan pelantikan Sultan Kedah Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong kelima. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah diiringi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ketika itu, Tuanku Hajah Bahiyah Almarhum Tuanku Abdul Rahman, memasuki Balai Rung Seri bagi istiadat pertabalan diraja. Acara pertabalan yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman disempurnakan dengan penuh adat istiadat oleh Regimen Askar Melayu Diraja, diselangi dengan iringan muzik nobat sebagai melengkapkan upacara istiadat gilang gemilang yang disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Fatih bagi pihak anggota-anggota jemaah menteri, wakil-wakil rakyat, pegawai-pegawai kerajaan dan seluruh rakyat jelata dari segala kaum dan agama dengan perasaan yang penuh gembira dan dengan hati yang khusyuk dan tawaduk mengangkat sumpah ta'zim dan merafakkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kerana telah dipilih dan dilantik oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja untuk menaiki takhta kerajaan sebagai Raja Pemerintah. Di dalam istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kelima, pentadbiran negara yang dipimpin Perdana Menteri ketika itu, Tun Haji Abdul Razak bin Haji Datuk Husin, melafaz ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai saksi keutuhan serta sokongan kerajaan terhadap sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Setelah lebih 4 dekad berlalu, Malaysia menyaksikan peristiwa unik lagi bersejarah apabila Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah Sultan bagi Negeri Kedah Darul Aman ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada 11 April 2012. Peristiwa ini adalah upacara pertabalan Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah buat kali kedua sebagai Ketua Negara bagi Malaysia. Sebagaimana lazimnya,
bertempat di dataran Parlimen, istiadat menyambut keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong diadakan penuh adat istiadat. Upacara pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah kali ini juga buat julung kalinya diadakan di Istana Negara yang baru. Lebih manis lagi, peristiwa bersejarah ini turut menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, anak anda Tun Abdul Razak yang mentadbir negara ketika baginda ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong kali pertama dahulu. Patut bagi pihak kerajaan, anggota keselamatan, penjawat awam dan rakyat Malaysia sekalian mempersembahkan setinggi-tinggi junjungan kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada tuanku berdua sempena pertabalan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke-14 pada pagi yang penuh beristiadat ini. Maka setelah lebih 40 tahun berlalu, pada pagi yang nyaman dan syahdu ini, Malaysia sekali lagi mengukir dan memahat kepada titik-titik garisan sejarah negara yang bitara lagi tersendiri apabila bertakhta buat kali kedua Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi melengkapkan lagi istiadat ini, baginda melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan serta surat pengisytiharan memegang jawatan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sesuai dengan kedudukan sebagai Ketua Negara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badili Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah mencemar duli merasmikan istiadat pembukaan penggal pertama Majlis Parlimen Malaysia yang ke-13 pada 25 Jun 2013. Di Parlimen ini juga, baginda menerima kunjungan hormat daripada ketua-ketua negara luar bagi lawatan rasmi. Lawatan ini penting bagi bertukar pendapat dan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara luar demi mengeratkan hubungan dua hala dalam pelbagai bidang. Di samping acara rasmi, baginda juga menghadiri acara tidak rasmi bersama ahli Parlimen. Sesungguhnya, baginda yang bakal menamatkan tempoh 5 tahun tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 12 Disember 2016 sangat disenangi dan disayangi rakyat. Kehadiran baginda dalam sesuatu upacara baik rasmi atau tidak rasmi sentiasa menjadi tumpuan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kasih sayang antara raja dan rakyat jelata terus terjalin erat demi kemakmuran dan kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara merdeka, bebas dan berdaulat.